Siapa kata dah tua-tua tak boleh kocik and saiz. Gunanya ajaib. Memang boleh. Hati percaya, yakin. Ni anugerah Allah ni. Ya Allah, siapa tak guna rugi. So sekarang Allah dah kurniakan keajaiban pada Kak Eti pada usia 57 tahun. Sekarang ni daripada 2SL dah turun sampai saiz M pada usia 57 tahun. Dan dah hilang berapa kilo? Dah hilang 10 kg. 10 kilo dalam masa sebulan lebih. Jadi boleh cerita tak Kak Eti macam ni gunakan sapu dekat mana? Sapu kat mana dan macam mana? Cuba tunjukkan. Krim ni guna dia senang je. Pusing macam ni, lepas tu keluarkan, lepas tu gosok-gosok macam ni, lepas tu gosok-gosok hidung. Hidup sampai puas hati bau dia tu. Memang sedap lah bau bau macam bau lemon ke. Bau dia tu dia bau pati minyak. Essential oil. Sedap bau macam bau tu lapar dikonyang pula dia. Dia akan rencatkan hormon lapar. Tiba-tiba macam teringin nak makan tadi kan, dah lupa pula nak makan. Habis kerana makan sikit-sikit, ada gastrik lagi tak? Tak ada dah. Langsung tak ada dah? Tak ada dah. Alhamdulillah sangat-sangat. Lepas tu sampai puas lah hidup kan? Sapu sampai kering tu. Sapu sampai kering. Kat perut ni sapu je ni. Sapu macam ni semua ni. Ada yang besar-besar ni. Dari belakang tarik depan nak kocik pinggang. Sapulah satu hari terpulang lah. Kalau paling bagus 5 kali lah. Paling bagus Kalau nak result macam Kak Eti daripada 2SL ke saiz M dalam masa sebulan lebih, gunalah kerap. Gunalah kerap. Apa orang kata penuh semangat sapu-sapu ni. Itu dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan lah. Pakai krim ni dapatlah kocik. Saya Kak Eti dah dari XL sekarang dah saiz M. Alhamdulillah. Akan datang ni insya-Allah dengan izin Allah Kak Eti nak saiz S. Amin. Mudah-mudahan. Orang cakap dulu mustahil sekarang. Betul tu. Orang kata mustahil lah. Kau umur dah 50 atas tak boleh kurus. Tak boleh kurus. Kau pakai lah apa baik tu. Tapi gunanya ajaib. Memang boleh. Hati percaya, yakin. Ni anugerah Allah ni. Ya Allah, siapa tak guna rugi.